dengan gunakan rumus ni, tunjukkan. Okey, sekarang dia nak tunjukkan yang panjang ke yang pendek. Okay, biasa. So, N tolak R. Daripada R ni, R akan tukar N tolak R. So, tengok R sama dengan N tolak R. So, kalau kita ambil NCR sama dengan N factorial N tolak R. So, apa jadi kalau R ni kita tukar jadi N tolak R? So, dia akan jadi N sama dengan sekarang R ni akan tukar dengan yang ni. Nampak? So, dia akan jadi N factorial N tolak R ni akan jadi N tolak R. Okay, so ni akan jadi N tolak R. So, ni N tanda seru. Okay, bawah ni N tolak N jadi kosong. So, N tolak N kosong, yang tinggal apa? N tolak N kosong, negatif N. Okay, kita buatlah satu Okay, N tolak N, lepas tu negatif dengan negatif akan jadi positif. Positif R. So, N tolak R. So, N tolak R sama dengan N tanda seru. Okay, N tolak N kosong. So, tinggal R. So, R tepi ni N tolak R. Okay, sama dengan NCR. Sama dengan NCR. So, kita dah buktikan daripada macam ni, kita jadi macam ni. And last kali kita akan dapat balik